Ini lagi Mat ya. Faktor mengapa aku begitu teruja join Biorich dan nak ajak kau untuk sama-sama kita berjuang dekat platform Biorich ni. Sebab di Biorich ni dinyatakan secara jelas ya, objektif ditubuhkan ialah untuk memerangi penyakit dan kemiskinan. Maksudnya Biorich ini adalah platform untuk kita berjuang untuk sihat dan kaya bersama di dunia dan juga kita nak berjaya di akhirat. Semuanya dah disetkan dengan kita menggunakan formula Go148. Okey, kalau kita nak berjaya di dunia, iaitu kita nak sihat dengan menggunakan formula Go148 ni, maksudnya apa? Maksudnya ialah nombor 1, kita 100% bertukar kepada gula O. Tinggalkan gula pasir itu. Sebab gula pasir adalah ibu dan bapa kepada segala punca penyakit. So benda ni kita tak ada question dah, semua orang setuju ya. Sama ada di utara, selatan, barat, timur, doktor-doktor semua sepakat ya, gula pasir adalah white poison, ibu dan bapa kepada segala penyakit dari hujung rambut sampailah ke hujung kaki. Jadi kalau kita stop guna gula pasir, kita guna gula O1%, kita ajak diri kita, keluarga kita, rakan-rakan kita, satu planet ni bertukar ke gula O, insya-Allah kita akan menjadi golongan yang kaya sihat. Kita nak guna kat mana tu? Ada 4 utama yang kita harus gunakan gula O ni. Untuk minuman, untuk makanan, untuk masakan, untuk buat kuih-muih semuanya ya. Inilah yang dimaksudkan 148. Dan yang 8 ini insya-Allah kalau kita tinggalkan gula pasir ni, kita akan menghindari bencana utama kesihatan. Yang pertama apa dia? Iaitu darah tinggi, berpunca daripada saluran darah kita tak berapa bagus ya, macam dah nak tersumbat, ada banyak plak, dan juga darah kita pekat, keras sel-sel darah merah kita tu. So dengan kita bertukar ke gula O ini, insya-Allah masalah tu dapat selesai. Seterusnya penyakit kencing manis, jantung, buah pinggang, nyanyuk dan juga rosak gigi, mata rabun, sakit lutut, masalah seksual, masalah saraf badan yang tengah-sengah dan sebagainya ya, kanser, itu semua kebanyakannya berpunca daripada gula pasir. Jadi kalau kita stop gula pasir, tukar kepada gula O 100%, yang mana gula O ni dia seumpama macam air putih, zero kalori ataupun rendah sangat kalorinya, hampir sifar. Jadi dengan kita menggunakan gula O ni, kita minum banyak mana pun, rasa manisnya sedap, tapi seumpama kita macam minum air putih, air kosong ataupun air mineral. Tapi rasa dia manis yang sedap. Itu maksud dia. Okey, seterusnya macam mana kita nak berjaya kaya wang di dunia ni? Ya, dengan menggunakan formula Go148. Di mana bulan pertama ni kalau boleh kita nak jana income 10,000 hingga 30,000. InsyaAllah boleh di Biorich ni. Dan juga kita dijamin balik modal dan untung di bulan pertama tu dengan kita menggunakan teknik 2S. Apa itu teknik 2S? Yang pertama kita buat sale, yang kedua kita sponsoring minimum 4 orang rakan. InsyaAllah balik modal dan untung. Simple sangat bisnes ni. That's why aku ajak kau. Okay? Dan insyaAllah pada bulan keempat, nanti aku akan tunjukkan macam mana kita boleh jana pendapatan sehingga RM100,000 plus. Dan ini dah dicapai pun oleh ramai usahawan-usahawan Biorich dengan mengamalkan formula Go148 ni. Dan insyaAllah pada bulan ke-8 nanti, ya, dengan semua orang menduplikasi formula Go148 ni, insyaAllah ya, kita akan dapat 3 biji kereta, bukan 1, 3. Kita layak untuk mendapat Golden Achievement Reward G1 sampai G8 pada bulan yang ke-8. So, ini memang dah terbukti ya, kita ikut saja formula bagaimana kita nak bina bisnes ni, iaitu Go148. Dan insyaAllah lah lepas itu kita boleh fly around the world, cuti-cuti satu dunia sebanyak mungkin. Kerana apa? Kerana kita dah capai tahap financial freedom, dah jadi jutawan daripada bisnes Biorich ini. Okey, seterusnya bagaimana kita nak berjaya di akhirat? Sebab kita tak naklah kita berjuang di dalam bisnes ini siang, malam, pagi, petang, rupanya di akhirat nanti tak dapat pahala. Jadi untuk itu kita kena betulkan akidah bisnes kita supaya bisnes yang kita bina itu, khususnya di Biorich ini, dikira sebagai amal ibadah kita, sebagai jihad ekonomi kita. Yang pertama ialah
kita mesti betulkan akidah bisnes kita, iaitu kita kena faham bahawa segala yang ada di mana-mana dan tidak di mana-mana, segala ruang, segala apa sajalah, daripada sekecil-kecil zarah sehinggalah sebesar-besarnya, itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Maksudnya Biorish ini sendiri bukan hak ownernya. Itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ownernya itu ditakdirkan menjadi CEO je kat situ. Jadi kita dapat bonus tu bukan daripada Biorish, bukan daripada owner Biorish, tetapi bonus yang kita dapat itu ialah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang lalu melalui platform bisnes Biorish. Jadi akidah ini kita kena betulkan, kena faham. Barulah nanti apa yang kita buat ini dikategorikan sebagai jihad ekonomi. Itu yang pertama. Yang empat apa pula? 4 asas utama kita kena betulkan kefahaman kita, iaitu yang pertama, kita mesti 100% buat bisnes ini kerana Allah. Untuk apa? Yang kedua, untuk cari redha Allah. Yang ketiga, untuk dapat redha Allah itu kita mesti 100% buat bisnes ini ikut syarak, ikut SOP-nya. Maksudnya yang keempat ialah kita kena profesional melakukan bisnes ini, penuh kejujuran dan penuh tanggungjawab 100%. Dan kita yakin apa yang kita buat semuanya dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu 4 perkara asas yang penting. 1, 4 dan 8. Yang ke-8 ialah kita kena buat bisnes ini mengikut akhlak dan adab yang selari dengan agama Islam itu sendiri. Okey, dekat sini ada 8 akhlak yang kita kena ikuti. Yang pertama, betulkan tujuan bisnes kita mestilah kerana Allah Taala. Yang kedua, mulakan bisnes kita dengan doa. Kita doa minta Allah Subhanahu Taala beri kejayaan sehingga ke tahap usahawan jutawan di Biorish ini. Kita kena ingat seluruh makhluk di lautan, di daratan, di hutan, di gunung, di langit, di bumi, di planet mana yang ada bersatu untuk menggagalkan kita. Tetapi Allah kata kita berjaya, kita pasti berjaya. Cukuplah Allah tempat kita berdoa, bergantung harap dan meminta pertolongan, bukan kepada yang lain. Itu penting. Dan selepas kita berdoa, kita kena usahalah, kena bertindaklah. Tidak mungkin lepas berdoa kita tidur kita boleh sukses. Kita kena bertindak lagi dan lagi dan lagi, tanpa give up. Never give up, never surrender, never stop, membujur lalu melintang patah. Tidak ada apa-apa yang dapat menghalang kita menjadi usahawan jutawan di platform bisnes Biorish ini melainkan ajal. Itu maksudnya. Okey. Dan seterusnya, setiap hari kita kena banyak syukur, sabar, redha, tawakal dan sebut banyak-banyak alhamdulillah indahnya hidup ini. Bila kita setiap hari banyak bersyukur, insya-Allah Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Itu maksudnya. Jadi baguslah hebatlah Biorish ni sebab dia memberi penjelasan, pandu arah supaya kita menjadi insan yang berjaya di dunia, dapat 2 perkara, iaitu kita kaya sihat, yang kedua kita kaya duit, dan seterusnya di akhirat nanti kita kaya pahala dan mudah-mudahan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So ini satu benda besar, bukan sekadar bonus-bonus saja, tapi sebenarnya dia adalah satu perjuangan untuk kita berjaya sama-sama di dunia dan di akhirat. That's why Mat, aku ajak engkau kita sama-sama berjuang di sini sebab aku nampak cerah sangat kejayaan insya-Allah untuk kau dan aku dan teman-teman kita semua, untuk kita dapat berjaya di dunia sehingga pencen dan di akhirat nanti insya-Allah. That's why kita gabung Mat, kita fight sama-sama. Allah, aku akan tolong kau habis-habisan dan kita sama-sama berjuang.